Maaf, bukan selamat petang, selamat malam. Hari ini kita akan sambung dengan pelajaran kita Maths. Okay. So kita akan sambung tingkatan 5 Maths tingkatan 5 bab pengamiran tentu. Okay. Last week cikgu buat pengamiran tak tentu. Hari ini kita akan buat pengamiran tentu. Okay, minta maaf semalam saya nak live tapi saya pun tak tahulah. Saya kena sesama. Ni pun masih lagi tengah tak begitu bagus tapi saya buat juga. So saya takkan buat lama-lama sangat. Tengok berapa lama, berapa jauh kita boleh pergi. Saya boleh tahan, saya buat. Okay, kamiran tentu. Kita nak belajar tentang kamiran tentu. Kamiran tentu dia ada had. Okay. Hari tu saya ajar kamiran tak tentu. Kamiran tak tentu ada belakangnya ada satu pemalasi. Okay. Yang ni kamiran tak tentulah. Sekarang ni kamiran tentu. Contoh saya boleh bagi kamiran antara negatif 1 sampai 0. Bagi soalan 2S kuasa 2. Contoh macam ni saya sudah ajar hari tu bagaimana kita nak buat. Awak kembangkan saja, lepas tu buat pengamiran asing-asing. Satu. So apa awak buat, awak just kembangkan saja. Yang ni jangan buat dulu. 2S kuasa 3 tambah 12S kuasa. Sama kan? Kenapa dia macam ni tambah? Oh ni tak ada X, sorry. So akan dapat 12S kuasa 2 kurungan dx. So kembangkan, kamirkan sekarang, you akan dapat 2s kuasa 4 per 4. So 2s kuasa 4 per 4 kamu kecilkan dapat x kuasa 4 per 2. Okay. Ada 2 kat sini, ada 4 kat sini, maka 2 dengan 2 saya kecilkan dapat, mudahkan dapat x per 2. Sini 12s kuasa 3 per 3, 12 bagi 3 4x kuasa 3. Okay, original macam mana? Originalnya 12s kuasa 3 per 3. Yang ni original, saya buat tulis original dululah Nanti kamu tahu. Kalau tak pening. Antara 0 dengan negatif 1. Maka awak boleh kecilkan. Okay, permudahkan. Awak kamu nak belajar fungsi persamaan kuadratik, kamu pergi carilah video saya saya ikut saya punya timetable. Okay. Kalau kamu nak belajar, kamu pergi cari. Pergi kat profile saya, pergi cari. Okay. Ada. So saya takkan reverse balik. Next. Saya dah buat dah. Okay. Anda lambat nampak saya. Awak cari kat profile saya, awak belajarlah So S kuasa 4 per, ada banyak. Saya pun tak tahu berapa ratus video saya dah buat. S kuasa 4 per 2 tambah dengan 4S kuasa 3 antara 0 dengan negatif 1. Okey, sekarang apa kita lakukan? Kita ganti. Masukkan dalam. Masukkan dalam. Awak akan dapat yang 0 tu you masukkan dalam lah. Satu-satu kamu buat. Okey. 0 kuasa 4 per 2 tambah 4 darab 0 kuasa 3. Buat je lah step by step. Kamu tak rugi apa pun. Tolak dengan negatif 1 kuasa 4 per 2 tambah 4 darab 4 kuasa 3. Sorry, 4 pula. Ni negatif 1. Sorry. Okay, lepas tu akan dapat depan ni memang kosong lah kan. Pada whole thing is kosong. Dan kita tolak dengan nombor ini. Dalam kurungan ni ada dapat 1 per 2 tolak 4. Betul? 1 per 2 tolak 4. 3 1 per 2. So 1 per 2 tolak 4. Kita akan dapat sini 0 tolak 3 1 per 2. So akan dapat sini jawapannya 3 1 per 2 positif. Okay? Kurungan tu sangat penting. Kalau kamu tinggal satu kurungan dan kuasa-kuasanya kamu kena kuasakan dengan betul, kamu akan dapat jawapan yang betul.
Hello. Hello Aril. Kalau kamu salah buat, bye-bye. Okay? Itu je. Have to be very careful. Ini kamera tentu. Masih lagi tak begitu bagus. Tapi tak apalah. Kita habiskan. Saya bagi contoh yang senang. Supaya kamu boleh nampak contoh yang senang dan kamu boleh aplikasikan dalam contoh senang yang lain. Lepas tu kamu try lah buat soalan-soalan yang berkaitan dengan SPM. Saya akan buat juga bila saya dah habis buat kelas ni. Nanti saya akan buat soalan-soalan tentang peperiksaan. Saya rasa next week next month kamu dah periksa kan. Ada sekolah dah masuk sampai bab 4 dah. Mereka dah buat bab 4, sekarang tengah buat bab 3. So ada sekolah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 exam. Ada sekolah bab 1, bab 2, bab 3, bab 7 exam. So depends sekolah awak macam mana. Okay? Ada cikgu mereka dah ajar bab 7. Sekarang mereka tengah belajar bab 3. Bab 2 mereka dah buat. Okay, sambung. Bagaimana cari pemalas? Okay, macam mana pemalas dia? Okay, saya tunjuk soalan. Dalam kamera tentu ni juga kita kena cari pemalas-pemalas dalam 1, 2, 3, 4. Oh, very good. 4 tak susah sangat lah. 5 quite susah sikit. Okay, contoh dia bagi kameran antara 1 bukan 1. Negatif 1 sampai 8. X tolak 4 dx sama dengan negatif 12. Cari nilai, ni bukan 8, ni K. Cari nilai K yang mungkin. Cari K yang mungkin. Awak kena ganti. Awak first kena buat pengameran. Lepas tu kena buat penggantian. Lepas tu kena cari K. Senang lah, tak susah sangat. Okay. So this is the basic stuff you kena buat. First of all, you kena buat pengameran ni. S kuasa 2 per 2 tolak 4 X. Limit dia antara K dengan negatif 1 iaitu negatif 12. Lepas tu masukkan dalam cari K. Actually for bab 2 entry not hard. Tak susah pun. Dulu masa saya belajar KBSM, saya belajar pembezaan tingkatan 4. Pengambilan tingkatan 5. Kalau tingkatan 4 saya dah belajar dulu. Okay. Actually admaths kalau you boleh buat dia tak susah pun. Only thing algebra kena power lah. Algebra tak power tak payah ambil. Pergi drop. Jangan pergi drop lah. You pelajar admaths kan? Mesti kena buat. Kalau you science stream lah. You pergi buang you admaths buat apa? Adalah beberapa pelajar yang dulu. Dia tak ambil fizik kimia tapi dia ambil admaths dengan accounts. Last pergi drop admaths. Problem lah. Saya pun pelik. Dia ambil sains suka. Dia ambil sains komputer. Admaths tak ambil. Problem betul. Macam mana dia punya kombinasi subjek saya pun tak tahu. Okay, tak apalah. Belajar je kamu akan tahu, nampak. So sekarang apa kita buat? Awak selesaikan lah. Ini awak akan dapat 1/2 tambah 4. Sini 4 1/2. Sini awak biarkan dia, nanti kita kena selesaikan persamaan kuadratik. Persamaan kuadratik. So kita akan dapat di sini K kuasa 2 per 4 macam biasa. Tak boleh buat apa-apa. Biarkan dia. Yang ni pula kalau buka kurungan setengah tambah 4. 4,5. 4,5 means tolak 4,5 kat sini lah. Tolak 4,5 kita akan dapat 4,5. So kalau akan dapat sini 4 1/2. Buka je lah kurungan, tak ada masalah. Okay. 4 1/2 ni kalau kita tukarkan dapat 9/2.
Lepas tu kau darab 4 semua. Okay. K kuasa 2 per 2 kan. Sorry ya. Silap. Thank you so much. Siapa nama dia? Sen. Thank you so much. Okay. Yalah, saya punya badan kan masih tak begitu apa ya. Masih lagi tak begitu sihat lah. Still saya berdiri kat sini. Because nak buat live kena berdiri kan. Badan saya pun masih tak begitu sihat lagi. Tapi saya buat juga. Because itulah komitmen saya. Tak apalah. Udara 2 semua yang dapat K kuasa 2. Okay, sekejap saya tukar dia punya pen sekejap. Okay. Udarabkan dengan K kuasa 2 tolak 8K tolak 9 sama dengan 24. 20? Negatif 24. Negatif 24 bawa sebelah. You tambah, you dapat K kuasa 2 tolak 8K. Bawa pergi sini tambah, dapat tambah 15. Lepas tu you boleh buat punya factorization KK. 15 ni adalah 3 dengan 5. Betul? So 3 dengan 5 nak negatif 8 tolak. So saya ada 2 jawapan untuk K. K saya adalah 3 dengan 5. Okay? Ini satu lagi contoh soalan. Kamera tentu ada pemalar kamu kena cari. Boleh? Tadi saya ada buat silap sikit. Silap saya tadi negatif. Saya tak letak sini negatif. 1. Silap saya kedua, tiba-tiba saya 2 pergi 4. Tapi terima kasih bagi tahu saya. Appreciate that so much. Okay, dekat mana kita nak gunakan kamera tentu ni, kita nak cari luas. Kita nak cari isi padu. So saya nak buat isi padu dengan luas punya soalan. Saya nak tak tahu saya nak end live ke tak. Mungkin saya cari luas dululah. Isi padu saya tengoklah saya buat minggu depan. Jawapan kena pilih 1 atau 2. Jawapannya sekarang 2-2. Because apa? This is persamaan kuadratik. Memang ada 2 jawapan punya. Okay. Awak letak sini K3. You akan dapat ini. You dapat K5 pun akan dapat ni juga. 3 kuasa 2, 9. 9 bagi 2, 4,5. 4,5 tolak dengan 12. Negatif 4,5 tolak 12 berapa? Buat sendirilah. Saya nak fikir pakai kepala otak saya pun dah pening. Memang jawapan kena pilih 2-2. Tak payah, jangan pilih 1. Kecuali kalau dibagi syarat K mesti positif atau K mesti nombor bulat. 1 positif, 1 negatif, baru kamu pilih. Okay? Dia tak bagi apa syarat, you bagi 2-2. Simple as that. Okay? Kamera tentu. So kamera tentu ni kita boleh gunakan untuk mencari luas di bawah graf. Okay? So saya buat satu soalan. Tengok sejauh mana saya pergi. Tengoklah. Masih lagi tak begitu baik sangat. Saya punya batuk tak ada lah, tapi okay, let's say saya ada satu soalan kat sini. This is our graph. Satu. Dengan satu lagi graph dia adalah macam ni. Okay. Yang ini adalah negatif 2. Yang ini adalah 1 kat sini. Yang ni 2 kat sini. Yang ni negatif 1 kat sini. Ini 1 kat sini. 2 kat sini. Kawasan berlorik adalah di sini. This is kawasan berlorik. Kawasan berlorik. Yeah, in English it's called integration. Okay? In English it's called integration. Saya boleh ajar dua-dua bahasa lah, tapi saya gunakan bahasa Melayu. Because majority student dia guna bahasa Melayu. Bahasa English pun nak pakai pun boleh, tak ada masalah. Okay? Sememangnya ada, tapi kadang-kadang saya akan jadi tak sihat untuk apa tu? Untuk saya apa nama dia?
Jadi apa saya nak buat sekarang ialah, siapa tu? Kejap Salam. Ya Allah Rabbi ya Tuhan ku. Sekejap saya buka. Kejap. Kunci. Sekejap saya datang. Tengah buat live, kejap. Okey, terima kasih. Terima kasih ya. Tak apa dah tutup. Tengah buat live. Okey, terima kasih baik. Selamat. Ada, minta maaf tadi ada student datang. Parents dia bagi makanan. Biasa form 4 saya buat admaths hari Rabu, matematik hari Ahad. Untuk form 5 admaths hari Jumaat, matematik biasa hari Isnin. Okey? Dapat? Dapat. So tu jadual saya. Kalau yang form 1, form 2, form 3 tu biasa form 1 hari Sabtu, form 2 hari Khamis malam. Tapi saya tak buat because saya tak sihat. Minta maaf lah yang belajar form 2. Tadi ada orang bagi makan. Alhamdulillah rezeki orang bagi. Nampak? Saya bukan jual Ni orang bagi rezeki. Mereka buat open house, saya tak dapat pergi. So adalah rezeki dapat, alhamdulillah. So kerja saya sekarang nak terangkan awak kegunaan inilah, macam mana kita nak cari. Dekat sini dia beri lengkung, persamaan lengkung Y sama dengan S kuasa 2 tolak S kuasa 2 mesti persamaan lengkung lah. So kamu jangan tanya sama saya lah. Cikgu yang mana. You should know lah. Y sama dengan X ni adalah yang ni. So jadi persamaan Y sama dengan X saya. Yang ni adalah Y sama dengan S kuasa 2 tolak 2. Sekarang dia suruh kita cari luas yang dibatasi oleh kedua-dua graf yang diberi. Cari luas ni. Luas kawasan ni. Biasa apa kita buat? Kita ambil yang atas tolak yang bawah. Okay? Tapi sebelum awak buat yang tu, cari titik persilangan. Because kita nak limit daripada sini sampai sini. So macam nak cari titik persilangan? Sorry, ini salah. Yang ni dengan yang ni awak samakan. Okay? X kuasa 2 tolak 2 sama dengan X. Because dia Y sama, maka awak akan dapat S kuasa 2 tolak X tolak 2 sama dengan kosong. So kita buat pemfaktoran 2, 1 dan negatif 1. So ada dua jawapan, iaitu X sama dengan 2 dengan negatif 1 dengan 2. So kat mana negatif 1 saya? Kat sini lah. 2 dekat sini. Tapi dia tak ikut lah. Saya lukis macam tak betul. Kan minta maaf. Sepatutnya dia akan kena 2 ni kat sini. This is your 2 lah. Negatif 1 ni patutnya dekat tepi sini sikit. Negatif 1. Oh, nampak cantik sikit. Nampak betul. Okay, sekarang kita cari dia punya luas. Luas mesti atas tolak bawah. Atas yang mana? Ini X. So luasnya adalah daripada limit negatif 1 sampai 2. Okay. Graf mana? X tolak dengan Y1 tolak Y2. Ini formula dia lah. So ini kita punya Y1, ni kita punya Y2. So apa kita buat? Awak just tolak dan kena kamirkan macam biasa, cari limit luas. Okay, so kita akan dapat kamiran antara negatif 1 sampai 2. X tolak S kuasa 2 tolak 2. Kurungan kena ada. Bila kita buka kurungan, dia akan tukar jadi tambah. Lepas tu kita dah tukar dia menjadi tambah, baru kita boleh buat dia punya
pengamiran. One by one kita boleh buat sekarang. Okay, terima kasih yang bagi saya gift. S kuasa 3 per 3, Kamil. S kuasa 2 per 2, Kamil. 2X. Limit antara negatif 1, 2. Sekarang kita gantikan satu persatu lah. Okay. Gantikan satu persatu dekat dalam. Awak akan dapat jawapan. So, you akan dapat sini. Awak gantikan 2 kuasa 3 per 3. Betul? Tambah 2 kuasa 2 per 2. Apa saya buat silap? Oh ya, buat mistake. Sini mana ada S kuasa 2 kan? Ayo, kejap saya buat silap. Semua dah mess. Kejap. Silap ni. Buat malu je. Sekejap. Sekejap. Okay. Yang ini adalah S kuasa 2 kat sini. Maka kita akan dapat sini S kuasa 2 per 2. S kuasa 3 per 3. 2X. Baru betul. Okay. Because tadi saya sudah silap letak. Pusingkan ni dah. Okay. So lepas tu apa kita gantikan? Gantikan 2 kuasa 2 per 2. Tolak 2 kuasa 3 per 3. Okay. Tambah 2 darab 2. Tolak dengan negatif 1 pula. Negatif 1 kuasa 2 per 2. Tolak negatif 1 kuasa 3 per 3. Tambah 2 darab 1. Awak pakai kalkulator lah. Okay. So akan dapat jawapan dia. Next, apa kita buat? You just calculate semua one shot. You akan dapat jawapan dia 4.5 unit persegi. Tak tahu unit, jangan tulis. Biarkan dia je. Okay. This is how you should do. Ini yang paling basic yang awak kena buat. Awak kena tahu. Yang atas tolak yang bawah. Dia ada banyak bentuk lah. Sama ada awak buat penolakan. Atau sama ada awak pisahkan graf dia. Lepas tu awak campurkan. Ataupun kadang-kadang kita kena gunakan formula segitiga. Kalau ada bentuk segitiga lah. Kalau tak, buat penggambaran macam biasa. Okey, boleh penggambaran ni bukan saja kita nak lukis, nak cari luas. Kita boleh cari isi padu juga. Okey, isi padu. Yang luas punya formula ni lah. Kalau isi padu punya dia ada pi y kuasa 2 atau x kuasa 2 y kuasa 2 dx. Penggambaran lain sikit. So, bukan penggambaran. Oh my god, area under the graph. Yes, area under the graph. Later we'll see volume under the graph. I do one question volume, I stop. Because I nak tunjuk ke awak benda-benda yang ada dalam integration. Okay. Volume pula. Okay, volume. Nak cari volume. Volume. Volume tu apa? You punya apa kita panggil? Okay, volume. Isi padu, yes. So rasa saya ada satu graf. Okay. Saya buat soalan senang lah supaya persamaan dibagi y sama dengan 3 tolak 1/3 S kuasa 2. Graf dia macam ni. So ni 3, ni 2, ni 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Dan kita ada ni 1, ni 2, ni 3. Ini kawasan belorik. Okay. Tentukan isi padu dalam sebutan pi. Isi padu dalam sebutan pi. Tak perlu kita selesaikan pi itu apa. Okay. Terbaik cikgu. Suka gelak dan kopi-kopi. Jom follow aku.
Jual kopi ya. Nah. Okey, tak apa. Kita habiskan ini dulu. Formula dia apa? Okey. Formula dia ada pi kat depan. 0 to 3. Dia saya kata melalui cari si padu. Okey, yang ni dia kata dia pusing. Diputar 360 darjah pada paksi X. Ini yang dia minta. So kalau pada paksi X, kita kena pakai dx lah. Dx. Yang saya suka kopi. My favourite. Tapi tak boleh minum banyak lah. Pagi saya buat satu, petang saya buat satu. Dah cukup. Nanti kalau banyak-banyak masalah pula. Makan malam pun saya jagalah. Saya sebelum saya start kelas pukul 7.30, saya sudah makan. Lepas tu saya tak makan. Sampai sekarang 11 saya takkan makan. Takkan makan berat, saya takkan makan nasi semua. Makan pukul 7.30 cukup. Okay. Mana pun saya boleh penutup ni. Sekejap. S kuasa 2. Okay. Dx. Formula dia macam ni lah. Kalau saya nak putarkan dia, formula dia is from 0 pi y kuasa 2 dx. Okay. So kalau y kuasa 2, y sayang ni kan. Ni semua kena kuasa 2. Kuasa 2. Okay. Dia mesti kuasa 2. Nak pusing pada paksi x, mesti pakai dx. Lepas tu kena kuasa 2 kan. Because the formula is pi a to b y square dx. This one. Ni kalau kita pusing pada paksi x lah. Kalau pusing pada paksi y, pi a b x square dy. Aku tukar sikit. Kamu akan dapat jawapan dia. Okay. So apa kita buat sekarang? You just buat pengambilan macam biasa. Yang 3 ni. Tapi ini kena kuasakan 2 dulu. So akan dapat pi from 0 to 3. 3 kuasa 2, 9. 2ab is just left x kuasa 2 lah. X kuasa 2 kan. 2ab. So 2x kuasa 2. Yang ni kuasakan 2 dapat 1/9 x kuasa 4. 1/9 x kuasa 4. Tutup dx. Sekarang kita kambilkan macam biasalah. So yang akan dapat sini, pi tu biar kat depan, kita nak dalam sebutan pi. So biarlah. Jangan buat apa-apa. So yang ni saya akan kambilkan terus. Saya akan dapat sini 9x tolak 2x kuasa 3/3 tambah 1 ni akan jadi sekejap. S kuasa 5 tambah 1 kan? Per 45. Tutup antara 3 dengan 0. Lepas tu kita gantikan. Okay. Gantikan 3. Second one ni tak payah. Dia mesti minus 0 lah. Senang. Tak nak gantikan pun tak apa. Dia akan jadi macam ni. Yang ni adalah satu yang besar punya. Aduh. I hate this. Okay. Kemudian yang ni adalah 9 darab 3 tolak 2 darab 3 kuasa 3/3 tambah 3 kuasa 5/45 tutup tolak. Ini mesti sifar kat belakang. No choice. Tutup habis. Tekan kalkulator yang bahagian depan ni. Dapat ni 97. Ni 27 bagi 39 ni 18. Yang ini 305 macam mana? Yang ni macam dapat 92. Okay. Formula is A minus B square. Betul? So formula dia A kuasa 2 tolak 2AB tambah B kuasa 2. So this minus 2AB macam dapat 2 darab AB. Nampak? Ni. Nampak tak? 2AB. So 2 darab AB
2 darab 3 darab 1/3 S kuasa 2 dapat 2 S kuasa 2 untuk sini. Tetap negatif because the formula is minus 2AB. Okay? Simpan. Good question. Dapat jawapan, simpan kemas-kemas. Okay? Saya simpan kemas-kemas. Lepas tu you akan dapat yang ni bawah ni, you akan dapat sini 3 kuasa 5 berapa? 243 kan? So 243 atas, 45 kat bawah. 243 boleh bagi dengan 9 tak? Boleh bagi 9 tak? 243 bagi 9. Sekejap. Saya nak tekan kalkulator lah. 243 per 45 berapa? 52 per 5. 52 per 5 is 27 per 5 yang belakang ni. Okay. So apa you buat? Mana penutup saya? Mana pen saya? Okay, banyak sangat pen lah. 3 pen dalam tangan. Okay. So kita ada pi. Okay, yang ni akan dapat 27. Tolak 18. Jadi kamu kira akan dapat 27 per 5. Okay. Tolak kosong. So kita dapat je jawapan terakhir. 14 2 per 5 pi. Unit kuasa 3. Pasal dia ada hai Junceng. Isi padu. Yang ni biasa keluar kat kertas 2. Tapi saya bagi contoh yang simple lah. Kalau saya bagi contoh lagi satu, dia panjang menjela tak boleh habis. Lambat sikit nak habis lah. Bukan tak boleh habis, lambat lah. Itu tunggu nanti kalau saya buat soalan-soalan yang berkaitan dengan apa tu, SPM ke, saya akan buat nantilah insyaAllah. Nak buat soalan-soalan percubaan negeri lain pula lepas ni. Tapi bukan hari ni lah. Saya ingat nak start besok lah. Besok pun tak. Hari Isnin ke, try lah. Hari Ahad untuk matematik, kita try buat. Besok you punya percubaan dah dekat kan. Okay. Pengamiran. Next class mungkin saya masuk topik baru lah. Buat 4 pilih atur pula. Okay. Ajar form 5 saya. Form 5 saya punya form 5 apa? Oh ya, saya ajar form 5. Form 2 besok Junceng. Form 2 kan? Kalau tak salah saya. Welcome, no problem. I try what I can do lah. I'm just a normal teacher ni. Saya pun bukannya apa-apa hebat pun. I'm just a normal teacher. Thank you very much. Thank you view sampai 200 lebih. So saya end my class kat sini. You can get all my classes yang saya buat lepas-lepas tu, pergi kat profile saya kat sana. Godak-gadik ada apa-apa kat sana, kau akan pergilah Yes, zaman saya pun tak ada TikTok. Zaman saya apa pun tak ada, internet pun tak ada. Internet booming kat Malaysia 1996 baru start. That time I was doing my form 5. Masuk dekat universiti baru tahu apa internet. Zaman jakun sikit. Okay. So I stop at here. I see you maybe next week. Bukan next week. Next week for same topic lah. Kita masuk topik baru untuk AdMaths. Besok lah kalau saya okay. Kita belajar form 2 pula. Sambung dekat bab 5. Besok form 2 ke form 1? Saya tak ingat. Sekejap saya ambil tu. Mana buku saya? Besok form 1? Besok. Besok form 1 kan? Besok is Saturday form 1. Form 2 hari Khamis. Form 3 hari Selasa. So see you tomorrow. Yang nak belajar form 1. Nak basic form 1. And bye. Jumpa lagi esok. Bye. Basic calculus. Your integration.